Haji tamatuk bermaksud mengerjakan umrah dahulu dalam bulan haji, kemudian mengerjakan haji pada tahun yang sama. Jemaah haji Malaysia yang pergi ke Mekah melalui laluan udara berniat ihram umrah di Mikot Karnul Manazil. Bagi jemaah dari Madinah ke Mekah dengan menaiki bas pula berniat ihram umrah di Mikot Bir Ali. Sebaik tiba di Masjidil Haram, jemaah wajib menyempurnakan tawaf umrah sebanyak 7 pusingan. Ia diikuti dengan sa'i, iaitu berjalan ulang-alik di antara Bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Ibadah umrah selesai selepas bertahallul iaitu dengan bercukur atau bergunting. Kini jemaah sudah boleh berpakaian biasa dan disaran memperbanyakkan amal ibadah sementara menunggu hari wukuf. Pada 8 Zulhijjah, jemaah akan berpakaian ihram, berniat ihram haji, kemudian menaiki bas menuju ke Arafah. Bas bertolak awal bagi mengelakkan kesesakan pada 9 Zulhijjah. Ini memberi ruang kepada jemaah untuk berehat dan membuat persiapan rohani serta jasmani. Wukuf bermaksud berada di Arafah walaupun seketika. Ia bermula daripada gelincir matahari 9 Zulhijjah sehingga sebelum terbit fajar 10 Zulhijjah. Selepas maghrib, jemaah bergerak ke Muzdalifah. Wajib mabit walau seketika antara separuh malam hingga sebelum terbit fajar. Melontar di Jamrah Kubro dilaksanakan pada 10 Zulhijjah. Lontaran 7 anak batu dilakukan di jamrah ini sahaja. Kemudian jemaah kembali ke Mina untuk bercukur atau bergunting. Selepas bertahallul awal, gugur 10 daripada 13 larangan ihram. Jemaah sudah boleh berpakaian biasa, walau bagaimanapun wajib mabit atau bermalam di Mina. Pada keesokan harinya iaitu 11 Zulhijjah, ibadah melontar di ketiga-tiga jamrah wajib dilaksanakan. Lontaran 7 anak batu pada setiap jamrah dimulakan pada Sugro, kemudian Ustong dan akhir sekali Kubro. Selesai melontar, jemaah kembali ke Mina. Wajib mabit pada malam 12 Zulhijjah. 12 Zulhijjah adalah hari kedua jemaah melontar di ketiga-tiga jamrah. Jika tidak memilih nafal awal, jemaah akan kembali semula ke Mina untuk terus bermabit. 13 Zulhijjah ialah hari terakhir melontar di ketiga-tiga jamrah. Selesai melontar, jemaah akan menuju ke Mekah untuk melaksanakan tawaf haji. Tawaf mestilah disempurnakan dengan 7 pusingan mengelilingi Kaabah, bermula dan berakhir di Hajarul Aswad. Seterusnya, rukun terakhir yang perlu dilakukan ialah sa'i yang bermula di Bukit Sofa. Sa'i bermaksud berjalan ulang-alik 7 kali di antara Bukit Sofa dan Bukit Marwah dengan mematuhi syarat-syaratnya. Selesai sa'i, maka sempurnalah rukun dan wajib haji. Jemaah yang melaksanakan haji tamatuk wajib membayar dam. Bayaran boleh dibuat kepada tabung haji sebelum berangkat ke Tanah Suci. Dengan ini selesailah infografik ringkas pelaksanaan rukun dan wajib haji tamatuk. Kepada semua bakal haji, selamat berangkat ke Tanah Suci, semoga dikurniakan haji yang mabrur. Jumpa lagi.